teori kata Adam sebelum Adam tu tak betul. Teori kata ada mu Adam ayuh Adam tak betul. Risau saya tak? Itu ialah maklumat yang cuba menginhirafkan akidah kita. Alhamdulillah kita ada Quran. Pegang ayat ni clear. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Maksudnya maksudnya uzkur, sebutlah. Ayat kan Quran tu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad, jadi dia mestilah sebut uzkur. Dia tak kata uzkuri. Wa iz qala, sebutlah wahai Muhammad telah berkata Tuhanmu, qala inni ja'ilu fil ardi khalifah. Tuhanmu telah berkata, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku ini sedang menjadikan manusia. Ini ja'ilu fil ardi, aku sedang menjadikan khalifah. Ja'ilu fil ardi khalifah. Dia tak sebut lagi nama Adam. Aku sekarang sedang menjadikan. Dia gunakan perkataan, saya bahasa Arab, nahu. Dia menggunakan ini, tu ada tu taukid, kuat tu. Aku sekarang sesungguhnya ini ja'ilun. Ja'ilun tu isim fa'il, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan ngaji bahasa Arab, isim fa'il bermaksud fa'il mudhari', present tense. Aku sekarang tengah menjadikan. Maknanya makhluk sebelum itu tak ada kaitan lah dengan sebelum tu. Macam you tengah masak nasi, nasi yang sedia ada tu dah ada. Tapi you kata, nasi aku sekarang aku tengah masak nasi. Nasi ni lebih sedap daripada nasi yang sebelum tu. Jadi orang yang masak nasi tu orang yang sabar. Nampak tak? Jadi dia kata inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu, macam mana boleh tahu ada nasi sebelum tu? Kan malaikat kata qalu. Qalu tu jamak malaikah. Qalu ataj'alu fiha, kamu nak jadikan lagi ke wahai Rabbal Jalil? Dia menggunakan perkataan Hamzah. Hamzah ni kalau dalam bahasa Arab, nahwu Arab ni, ataj'alu fiha, benda yang sekarang. Kalau benda yang lepas, malaikat tahu guna hal. Dia akan guna hal. Malaikat tahu bahasa Arab, tahu nahwu Arab. Ataj'alu fiha, kau nak jadikan lagi ke wahai Rabbal Jalil makhluk ke atas muka bumi ni yang ada ni pun tengah bergaduh tu, bertumpah darah. Maksudnya dia kata wa yasfikud dima, menumpah darah. Tumpah darah ni maksudnya makhluk tu mesti ada daging kan? Maknanya dia bukan jin lah maksud ayat di sini. Jin ada tapi ayat lain. Tapi ayat Al-Baqarah ayat 30 ni adalah makhluk yang sebelum manusia tu ada daging. Sebab tu dia ada darah. Yasfikud dima. Kalau tidak malaikat tak kata yasfikud dima. Makna ada pertumpahan darah berlaku. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami ini sentiasa bertasbih kepada kamu. Allah Ta'ala jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu. Pergi kepada ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama, dia guna fa'il yang wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Siapa yang ajar tu? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ajar Adam. Maknanya makhluk nama khalifah dia sebut ayat 31 tu adalah nama Adam. Macam mana perah tahu nama tu? Ada waw tu. Dia ada waw kan sebelum alama tu. Wa 'allama tu ataf kepada ayat sebelum tu. Ceritanya bersambung dekat 31. Nama makhluk tu Adam. Maksudnya di sini teori kata Adam sebelum Adam tu tak betul. Teori kata ada mu Adam ayuh Adam tak betul. Pegang ayat ni clear. Risau saya tak? Itu ialah maklumat yang cuba menginhirafkan akidah kita. Alhamdulillah kita ada Quran. Dan ada alhamdulillah ada orang boleh tafsir ayat ni pada orang ramai.